Buat aku nak makan ayam golek, seekor ayam golek. Betul-betul besar ayam ni kan. Besar ni. Pepper ni memang betul-betul pedas ni. Baik. Ni. Kita cicah sikit sos. Nampak ni. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi memang pedas betul sos dia ni. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. Hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan ayam golek, seekor ayam golek. Betul-betul besar ayam ni kan. Itulah dia dah potong-potong. Dia jadi macam ni lah. Tengok, memang sedap lah Aku ni dah lama ni tak makan ayam golek ni. Aku nak rasa, adakah rasa dia sama macam dulu, ataupun rasa dia dah lari ke rasa dia kan. Kau tengok dia punya besar ni kan. Kau tengok ni. Besar ni. Lagi satu dia ada bagi sos tau. Sos black pepper ni memang betul-betul pedas ni. Kita nak try nak makan ayam golek dengan sos black pepper yang pedas, kau pedas ni. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Sekali kita kena buat apa? Kita kena baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni betul lah pedas lah sos dia ni. Dia ayam golek ni dia tak boleh sos manis-manis, tak boleh. Kena sos apa tau? Sos black pepper. Memang betul-betul dah sos black pepper ni. Sedap lah ayam. Kita gantung pada ayam ni. Ayam dia sedap-sedap lah. Tak, kita gantung pada sos juga. Okay. Baik. Nice. Ni betul ni. Jom kita makan sekarang. Nampak ni. Sini betul-betul pedas. Ni. Betul-betul sedap lah. Betul-betul sedap lah. Kita tabur lagi dia punya sos ni. Ayam ni kalau sos dia tak pedas memang tak kena. Dengan rempah-rempah dia ni, kalau ada pula sos black pepper ni memang kau lah. Inilah dinamakan enak. Memang enak ayam ni. Serius aku cakap, memang sedap. Tapi tu lah pedas loh dia punya sos. Aku biasa sos dia ni pedas, serius. Betul-betul pedas tau dia ni. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi ayam dia ni memang berempah betul lah. Ni ya. Ayam dia serius sedap. Ni ya. Ni. Yang mana korang tengah diet tu, elok korang makan ayam ni daripada ayam goreng ke apa. Elok nanya. Ni kita cicah sikit sos. Nampak ni. Memang sedap. Ni nampak ni. Memang betul-betul kau lah. Betul-betul sedap lah. Puas hati awak beli. Harga dia tak silap aku dalam RM25 seekor.
Aku pun tak tahu aku boleh habis ke tak boleh habis ni. Sebab aku baru lepas buka tau. Tapi disebabkan aku nak buat konten, nak buat video untuk korang, aku kena buat juga Tapi tak tahu boleh habis ke tak boleh habis ni. Ni memang sedap. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi memang pedas betul sos dia ni. Baik. Memang sedap Ni nampak ni. Kita try yang ni lah. Yang ni last lah aku nak try. Tu aku dah tak larat dah. Serius. Sebab dah kembung buat aku ni. Buka kan. Ni. Ni Nampak ni. Wah ni. Ni. Memang betul-betul sedap Serius aku cakap. Sebab semua cukup dia punya rasa ayam ni, dia punya sos dia tak berapa nak manis sangat kan. Pedas-pedas. Memang sedap So black pepper dia bila kau makan ni kau tak muak Yang muak kan je bila kau nak berbuka dah makan kan, baru nak mukbang ni memang muak ni. Aku pun dah tak larat, perut aku sakit ni. Ni last ni. Memang betul-betul sedap. Serius. Ni. Mau tengok ayam dia besar mana. Ni. Itu saja video aku untuk hari ni. Aku minta maaf dengan korang sebab aku tak boleh nak habiskan ayam ni tau. Aku kena makan waktu sahur pula. Sebabkan apa tau, baru je lepas buka ni baru aku nak buat video. Maknanya bulan Ramadan ni memang susah sebenarnya nak makan makanan tu sampai habis tau. Aku tak rasa simpan dulu untuk aku sahur nanti. Itu saja video aku untuk hari ni. Jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow aku punya ID, punya TikTok nanti. Kau jangan lupa follow tau. Kita jumpa di next video. Kau komen lagi kau nak video apa lagi lepas ni. Jangan lupa like tau. Okay? Bye.